Ahmad Nazril bin Ibrahim, Eksekutif Kreatif Director di Densu Kreatif. Tugas utama saya ialah mengetuai pasukan kreatif serta memastikan komunikasi antara pasukan dalaman dan klien berjalan dengan lancar, terutamanya dalam tempoh mencabar seperti semasa pandemik COVID-19. Apakah cabaran komunikasi dalaman yang dihadapi oleh Densu Kreatif semasa COVID-19 dan bagaimana situasi tersebut selepas pandemik? Semasa COVID-19, cabaran utama ialah penyesuaian jarak kerja yang tiba-tiba jarak jauh. Jadi komunikasi yang sebelum ni kita lakukan secara bersemuka, kita terpaksa beralih sepenuhnya ke platform dalam talian lah. Dan ini menyebabkan ada berlaku beberapa cabaran macam mesej dan kelewatan maklum balas apabila benda ada perantaraan. So itu antara cabaran dia. Namun selepas COVID-19 keadaan menjadi lebih baiklah apabila kami mula mengamalkan sistem kerja hybrid, digital dan juga bersemuka. Walaupun cabaran masih wujud, komunikasi lebih tersusun dan pasukan juga lebih peka terhadap kepentingan komunikasi yang jelas. Seterusnya Encik Ahmad, apakah isu komunikasi dengan klien yang paling ketara semasa wabak COVID-19? Dan bagaimana pendekatan ini berubah selepas pandemik? Sila Encik Ahmad jelaskan tentang isu ini. Semasa COVID-19, cabaran utama ialah memastikan klien benar-benar memahami idea kreatif yang kami sampaikan tanpa pertemuan fizikal. Selain itu, terdapat juga kekangan teknikal dan perbezaan zon masa bagi klien antarabangsa terutamanya. Selepas pandemik, komunikasi secara digital menjadi norma baru kita dan organisasi kini lebih fleksibel dalam berinteraksi dengan klien. So, kita jadi hybrid. Seterusnya, bagaimanakah pihak Densu Kreatif memastikan klien terus yakin dengan idea yang dibentangkan selepas COVID-19? Kami menggunakan bahan visual yang lebih jelas dan interaktif serta memastikan komunikasi susulan dibuat secara konsisten bagi mengurangkan salah faham demi mengekalkan kepercayaan klien. Itu amat penting bagi kami. Apakah isu komunikasi yang melibatkan tekanan kerja dan kesihatan mental bekerja semasa COVID-19? Dan bagaimana pula pendekatan organisasi selepas pandemik? Semasa COVID, ramai pekerja berdepan tekanan emosi kerana bekerja dari rumah dalam tempoh yang lama. Kekurangan interaksi sosial dan kesukaran membezakan antara kerja dan kehidupan peribadi memberi kesan kepada kesejahteraan mental kebanyakan daripada pekerja, terutama yang bujang-bujang. Selepas COVID, pihak pengurusan lebih menekankan komunikasi yang berempati lah kita panggil melalui sesi perbincangan santai dan sokongan emosi melalui aplikasi yang kita sediakan. Seterusnya Encik Ahmad, apakah kepentingan kemahiran komunikasi interpersonal dalam memastikan kejayaan organisasi selepas COVID-19? Kemahiran komunikasi interpersonal sangat penting kerana ia membantu membina kepercayaan, meningkatkan kerjasama sesama teammate dan klien dan mengukuhkan lagi hubungan dalam organisasi, terutamanya dalam era selepas COVID-19. Apakah nasihat Encik Ahmad tentang pekerja yang mengalami tekanan emosi, terutama di tempat kerja? Untuk pekerja yang mengalami macam tekanan emosi dan sebagainya di tempat kerja atau kadang-kadang ia berlaku di rumah dan mengganggu prestasi kerja dan sebagainya, penting untuk kita terbuka berhubung dengan HR dan juga berkongsi dengan kita punya penyelia. Kita tak perlu kongsikan semua yang ada, tapi kena cukup supaya penyelia dapat memahami dan boleh membantu kita, sebab organisasi ada banyak bantuan yang boleh disediakan. Mungkin penyelia boleh membantu dalam menguruskan mendapatkan bantuan profesional macam khidmat pakar, sekretari dan sebagainya. Hasil temu bual ini menunjukkan bahawa Densu Kreatif menghadapi 3 isu utama komunikasi semasa dan selepas COVID-19, iaitu komunikasi dalaman, komunikasi dengan klien dan kesejahteraan pekerja.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad atas perkongsian yang sangat bermanfaat.